Korang PG confirm tak tahu lagi. Dari highway Pasir Gudang menuju ke Tanjung Langsat, korang ambil exit yang ada wow besar ni. Selang satu traffic light. Dekat traffic light ini korang belok kanan. Sempang kiri yang pertama korang masuk, and then masuk kanan dekat sempang yang ni, yang terbaru dekat dalam Pasir Gudang. Semua lok-lok dekat sini dengan harga pengenalan RM1.09 je satu. Ada macam-macam bentuk, macam-macam jenis. Bukan takat tu je, ada dekat 60 jenis pilihan makanan dalam plastik macam ni. Korang tinggal pilih, bawa ke kaunter, and then masak sendiri. Nak tambah cheese pun boleh. Bukan takat tu, diorang pun ada nasi lemak Johor makan sekali dengan ayam rendang. Yang ni susah nak jumpa. Keledek goreng ataupun nak ayam Korea pun ada. Dan sebagai penutup hidangan, kita orang paling suka diorang punya bingsu. Lembut, cair ditekak. Nikmat apa lagi kau dustakan? Korang cari je di Beca Lok-Lok Pasir Gudang. Korang jangan risau, dari owner sampailah ke pekerja, semuanya orang kita. Sebagai owner memberi jaminan makanan di sini semuanya halal dan pekerja-pekerja di sini semuanya Muslim.